tolak Rasul yang Allah Ta'ala hantar, Nabi Muhammad, kita tolak. Masuk tak kita dalam neraka? Masuk. Lama tak? Kekal. Dan dia percaya kalau aku tolak Nabi Muhammad, dia terima Allah. Antara agama yang percaya Allah itu satu, Yahudi. Yahudi percaya Allah Ta'ala satu, cuma dia tolak siapa? Dia tak terima Nabi Muhammad. Sebab tu di surau-surau kita tu yang penting tu Allah, Muhammad kan. Muhammad tu penting untuk awak terima. Kalau awak tak terima Muhammad, maknanya awak macam Yahudi kan. Awak reject Muhammad. Saya terima sampai Moses je, sampai Musa je saya terima. Yang lain ni saya tak nak terima kan. Itu jadi Yahudi. Kepercayaannya songsang terhadap hari akhirat. Okey. Dan dalil akal lah, dalil akal kenapa kiamat ni mesti ada. Kenapa sebagai orang yang berakal, kalau orang yang hidup dalam dunia ini, kita semua perlukan berlakunya ada satu lagi kehidupan. Sebab apa dia kata? Bahawa seandainya kiamat tak ada, dia kata nescaya penciptaan manusia hanyalah sia-sia belaka. Kalau tak ada akhirat, untuk apa kita hidup ni? Kan? Takkan semata-mata macam harimau, makan, tidur, lepas tu esok main, lepas tu makan, tidur, itu sahaja ke kehidupan kita? Dapat kuasa tindas orang kan. Cerita politik pula tuan-tuan. Okey, jadi jadi yang tu lah, takkan itu je tujuan dia kan. Melainkan mestilah orang yang berakal akan berfikir kehidupan kita yang Allah Ta'ala bagi akal, bagi segala-galanya ni, mesti ada tujuan yang lebih penting daripada benda sekadar di dunia ni. Sedangkan kalau benda itu Allah Ta'ala cipta sia-sia, itu mustahil Allah Ta'ala ciptakan. Mestilah benda itu ada tujuannya. Lalu apa hikmah dari suatu kaum yang diciptakan, diperintahkan, dilarang kan? Kita apabila kita hidup ni, Allah Ta'ala bagi guide kan. You kena buat ni, tak, jangan buat ni, buat macam ni, macam ni, macam ni. Tiba-tiba tak ada apa-apa, dah mati-mati kan. Jadi tak logik kan. Maha suci Allah daripada ciptakan sesuatu itu dan bagi petunjuk, lepas tu habis kan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu kira kami ciptakan kamu ni sia-sia, duduk, makan, tidur, lepak, main, wa annakum ilayna la turja'un, dan kamu rasa kamu tak balik-balik kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah itu, raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan kecuali dia, Tuhan arasy yang mulia. Okey. Jadi itu adalah beberapa dalil kenapa kiamat mesti berlaku. Sebab Al-Quran cerita, Nabi cerita, dan juga logiknya pun mesti kena ada kiamat. Kalau tak ada kiamat, tak ada makna lah kita buat semua ni. Tiba-tiba baik, solat malam tu apa solat malam? Allah Ta'ala kan, Allah suruh Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Daripada malam tu bangkitlah, buat tahajud sebagai nafilah, tambahan untuk engkau itu. Untuk apa tambahan tu? Baik tidur je, kalau tak ada apa-apa faedah, mestilah ada tujuannya. Okey, okay, sempat satu lagi matan kot tuan-tuan. Satu lagi matan, 5 minit lagi lebih kurang. Dah masuk 5 minit. Okey, last matan. Fayaqumun nas min quburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurlan. Lalu manusia akan bangkit daripada kubur-kubur mereka. Apabila roh tadi masuk balik dalam jasad kita yang Allah Ta'ala kembalikan asal dia tadi, li rabbil alamin, menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala hufatan, tapi dalam keadaan kita tu, roh tu balik ke badan kita hufatan. Nabi sebut hufah, maknanya tak berkaki ayam, tak pakai selipar. Kita tak ada selipar. Hufatan uratan, telanjang. Kesemua kita akan bertelanjang. Ghurlan, tambah satu lagi Nabi nak beritahu tu, ghurlan, dalam keadaan tak bersunat pun semua orang, berkhitan. Maknanya macam mana asal kejadian kau tanpa hilang satu daging pun Allah Ta'ala cipta balik. Semua kita selipar, of course dah tak ada kan, telanjang, dan juga tidak berkhitan pun. Lelaki dan perempuan kadang-kadang khitan kan, perempuan kan. Jadi semua kembali balik kepada asal. Cumanya apabila sebut
tak pakai selipar ni okey lagi, hufatan kan, tak pakai selipar tak apa lah. Tapi bila sebut telanjang kan, telanjang, semua orang telanjang, Nabi beritahu. Aisyah tanya kepada Nabi lah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, telanjang, laki akan apa ni, lelaki-lelaki dan perempuan akan saling tengok-tengok ke kan? Semua orang telanjang Lalu Nabi kata apa? Al-amru asyaddu min ayyuhimmahum zalika. Ada benda yang lebih besar untuk dia orang fikir daripada fikir tak ada baju. Tuan-tuan, baju ni, kita manusia ni kita macam ni lah. Betapa pentingnya baju kepada seorang manusia tu. Saya bagi contoh, kalau kita berjalan di sebuah shopping mall kan, berjalan dekat Melaka Central ke kita jalan Melaka, jalanlah kat mana-mana tu, ada orang nak rompak kita kan, dia tunjuk pistol. Okey, masa tu kita kaya, kita dalam beg tu ada 100,000 kan, kita nak bagi kepada pengundi-pengundi Johor. Kita pegang 100,000 kan, duit kita kaya kan. Orang tu hulur pistol kepada kita. Dia kata apa? Okey, sekarang ni aku nak salah satu je. Aku nak baju engkau nak bagi aku baju engkau semuanya, ataupun kau nak bagi aku beg 100,000 ni. Aku bagi kau 10 saat je fikir kan, 10 saat je, 1, 2, 3. Agak-agak orang tu dia buka baju dia ke dia bagi beg tu, dia akan bagi beg tu 100,000 kan. Sebab duit ni mungkin boleh dapat balik, mungkin tak dapat balik lah kan, lepas kena rompak macam ni. Tapi kalau maruah hilang ni, habis kan. Malu tu kan. Jadi saya ingat kalau 99% orang akan bagi beg tu je lah kan, akan bagi beg tu lah. Yang penting kan, dia takkan bagi maruah. Maksudnya baju ni sangat penting untuk semua kita. Tetapi Nabi gambarkan berlakunya kiamat dalam keadaan semua orang bogel dan orang tak peduli pun, tak ada baju pun tak apa kan. Maksud ada benda yang lebih, dia resah ni, ya Allah macam mana kan. Itu dahsyatnya keadaan ataupun situasi pada hari akhirat. Ada lagi tak? Okey. Saya ingat sampai situ dulu lah kot tuan-tuan dah masuk dah kot. Okey, saya habiskanlah sikit Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Allah Ta'ala sebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah Ta'ala gambarkan pada hari itu. Nabi gambarkan tadi, semua tak pakai baju dan tak ada siapa pun peduli. Kau tak pakai baju, tak ada siapa peduli. Allah Ta'ala dalam Al-Quran gambarkan pula situasi pada hari itu, hari yang mana seseorang itu lari daripada adik-beradik dia kan. Nampak adik-beradik, bukan kita macam happy je, bukan, tak. Kau nampak kau lari daripada adik-beradik. Wa ummihi wa abih, nampak mak ayah kau lari. Wa sahibatihi wa bani, isteri dia, nampak isteri lari. Wa bani, nampak anak lari. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Bagi setiap orang itu pada hari itu ada perkara yang dia disibukkan. Dia sibuk dengan perkara dia, maknanya dia fikir pasal diri dia. Kenapa dia ngelak? Kalau jumpa bini kang, Allah, itu dia tuntut, itu kau ada buat dosa dengan aku ni, kau buat kesalahan dengan aku, dia tuntut lari. Kita lari semua sebab kita tak nak dituntut ni. Dituntut benda-benda ni. Jadi kita semua lari. Begitu dahsyatnya situasi pada hari kiamat. Walau bagaimanapun, saya habiskan sikit. Dalam keadaan yang bertelanjang yang Nabi cerita tadi tu, Nabi kata orang yang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Orang yang pertama. Hadis tu habis tu Nabi sebut macam mana? Ala inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang semua telanjang Nabi sebut, tapi orang yang pertama yang akan dapat pakaian adalah Ibrahim. Lepas tu dipakaikanlah orang-orang yang beriman. Siapa yang pertama? Kenapa Ibrahim? Nabi tak beritahu kenapa. Cuma Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya, syarah Sahih Bukhari, dia kata apa? Sebab dahulu Ibrahim ini, dia cuba fikirlah sebab apa kan. Dia kata dulu Ibrahim dicampakkan di dalam api dalam keadaan bertelanjang. Dia dihina oleh Namrud dulu kan, dicampak dalam api, dihina. Jadi Allah muliakan dia dalam keadaan semua orang tak ada baju, dia diberi pakaian yang pertama. Ibrahim dimuliakan pada hari itu. Okey, jadi itu sahaja kot cerita tentang
kiamat kubra ni. Jadi kita sambunglah minggu depan insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada. Jadi kita berhenti dulu. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana wa shfi mardana wa afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.